Dalam cabaran bertahan hidup ini, kita hanya akan makan apa yang kita tangkap. Kita akan memburu di beberapa lautan dan landscape paling ekstrim di dunia untuk mencari makanan dan bertahan hidup. Dan pengembaraan ini bermula sekarang juga. Kita baru saja mendarat, kawan-kawan, di salah satu pulau tidak berpenghuni paling gila di dunia. Dan kita berada di Maldives. Kita ada beberapa pemburu tempatan bersama kita sekarang dan kami tidak membawa sebarang makanan dalam misi ini. Matlamat kami adalah untuk keluar bersama para pemburu ini hari ini dan lihat sama ada kami boleh menangkap makanan dan membawanya kembali ke pulau ini untuk dimasak. Baiklah, kita akan bergerak sekarang, kawan-kawan. Naik ke bot dan mula bergerak ke arah terunggu. Ini akan jadi gila. Jom. Ini mesti salah satu pulau paling gila yang pernah saya lawati, kawan-kawan. Benar-benar tidak berpenghuni. Dan budak-budak itu, mereka telah menjemput kami. Kita akan menuju ke terumbu yang luar biasa, kawan-kawan. Saya tidak tahu apa yang perlu dijangka, tapi mereka dapat menangkap tuna dogtooth yang sangat besar di sini. Dan saya cuma fikir, asalkan kita dapat makanan dan bawa balik ke pulau ini, saya akan gembira. Saya memang langsung tak bawa makanan untuk misi kali ini, jadi saya tak boleh kecewakan budak-budak. Harap-harap mereka akan bawa kami ke tempat ikan yang sangat besar hari ini. Tapi tempat ini memang gila. Itulah kapal pilihan kami. Kami akan naik sekarang juga, kawan-kawan, dan terus menuju ke arah kaki langit. Saya tak tahu apa yang nak dijangka di sini. Saya tak pernah menyelam di perairan ini. Dan budak-budak Maldives ni, mereka nampak agak gila, bro. Mereka tangkap ikan-ikan raksasa, jadi saya agak takut juga. Kawan, mereka tengah bagi layanan terbaik untuk saya sekarang. Mereka berenang ke bot. Benda ni memang hebat betul. Korang boleh tengok. Kita ada bot dengan konsol di tengah dan enjin 300 dongker di belakang. Benda ni akan berjalan lancar, bro. Susah nak tinggalkan pulau ni, bro. Memang cantik sangat. Aku dah berpeluh macam gila dah ni. Korang boleh nampak? Aku kena masuk dalam air tu. Aku nak pergi kejar haiwan-haiwan gergasi tu. Budak-budak ni kat sini kejar ikan-ikan terbaik dalam lautan. Jadi, apa ikan kegemaran korang untuk makan, bro? Wahoo! Dogtooth! Wahoo dan dogtooth. Dogtooth. Kau pula macam mana, abang? Apa pilihan kau? Sam? Wahoo dan dogtooth. Macam mana dengan tuna sirip kuning pula, bro? Keluar dari sini. Kau tak sepatutnya ada di sini. Kami orang tempatan di sini. Orang tempatan. Korang mesti ada tuna sirip kuning kat dalam tu. Masuk aku untuk ikan terumbu sekarang ni. Ikan terumbu. Lagi baik, lagi baik. Macam mana pula dengan gropo? Atau macam ikan kerapu karang? Ya, itu yang terbaik. Ya, lebih baik daripada dogtooth. Tidak. Bukan lebih baik daripada. Tidak. Tidak, bukan lebih baik daripada dogtooth. Baiklah, kami sudah sampai di tempat pertama. Kami sebenarnya tidak perlu pergi terlalu jauh. Anda boleh lihat, itu pulau yang tidak berpenghuni di sana. Adakah kita akan cuba naikkan ikan tuna dogtooth dan sebagainya? Atau apa yang kita akan cuba lakukan? Tidak. Kita akan menyelam dan kita akan kejar mereka dan kita akan tangkap mereka. Okey, kita akan kejar mereka. Kita takkan baling, kita akan kejar. Saya nak tunjukkan kepada anda semua senjata yang kita gunakan di sini. Ini adalah senapang roller 130. Jadi anda boleh lihat getah di sini. Ia sebenarnya seperti sudah ditegangkan, macam busur kompaun. Kita tarik dari sini sampai ke belakang sini. Dan yang ini memang senjata sebenar. Ia ada 2 flopper padanya. Dan juga, saya ada girindong tali di tali pinggang saya di sini. Jadi bila kita kehabisan tali ni, yang panjangnya lebih kurang 60 meter, saya ada lagi lebih kurang 60 meter di sini. Lepas itu, saya memang akan lemas. Jadi, mari kita terjun ke dalam air, mari kita buru gergasi. Jom.
Baiklah kawan-kawan, kami baru saja naik dan hari ini memang hari yang panjang menyelam. Budak-budak semua tak dapat apa-apa. Jadi, kami memang akan berlapar. Tapi, kita takkan berputus asa kan kawan-kawan? Kita takkan berputus asa. Ya, saya rasa kita akan bergabung semula esok. Kita akan jumpa budak-budak lagi esok dan kita akan pergi memburu untuk hari kedua. Tak mungkin kita balik kawan-kawan dengan bot kosong. Itu takkan berlaku. Kita perlukan darah atas dek. Jadi, saya akan jumpa korang awal pagi esok untuk hari kedua. Harap-harap bro, kita dapat ikan nanti. Selamat pagi kepada korang semua. Sekarang dah masuk hari kedua. Korang pun tahu, kita dah kembali ke sini hari ini dan kita nak tebus balik. Tapi, cuba tengok tempat ni sekeliling kita sekarang. Ini memang syurga betul? Kita ada lagun biru kat sini dan air ni memang antara yang paling jernih kat muka bumi ni. Semua geng dah ada kat sini dan inilah rancangan kita untuk hari ni bro. Kita nak cari ikan tuna, dogtooth dan haiwan besar. Hari ni kita nak tebus balik. Aku rasa kita ada satu tempat menyelam kat sana yang kita akan terjun dalam air dan harap-harap dapat tengok sesuatu. Tapi geng-geng semua cakap tempat ni memang luar biasa. Air kat sini memang antara yang paling jernih kat muka bumi sekarang. Kau boleh nampak terumbu karang kat bawah ni. Tengok ni. Kita ada lagun biru kat atas tu. Memang gila. Aku memang langsung tak makan sejak semalam. Jadi kalau hari ni kita tak dapat ikan, dah 2 hari aku tak makan apa-apa. Kita langsung tak bawa makanan untuk misi ni dan memang tak ada cara kita tak dapat haiwan hari ni. Aku sanggup tembak burung pelikan kalau ada seekor pun. Kita akan buat pelikan panggang untuk makan malam di pantai nanti. Sebab pelikan pun tak selamat. Kita betul-betul meluncur atas ombak ni masuk ke lagun biru. Ini memang gila bro. Ya Allah. Ini memang antara keadaan paling gila yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Kita berada di lagun biru. Ya Allah. Ya Allah, ini memang gila. Kadang-kadang kau tengok sekeliling dan rasa macam mimpi je bro. Macam apa hal ni? Tengoklah kita. Ya Allah. Ada sesuatu tentang air biru macam ni bro. Ia memang buat aku rasa gembira. Aku rasa ini antara air yang paling jernih aku pernah tengok dalam hidup aku. Tengok, kau boleh nampak ikan dengan jelas. Tengok ikan tu. Apa? Ini gila. Lihat ini. Kita ada bongkah karang besar. Baiklah, aku dah ambil topeng aku. Aku rasa aku tak perlukan pun. Aku sebenarnya boleh nampak semua ni dari atas bot. Tapi kita akan terjun dan tengok sekeliling sebab ini memang gila bro. Woohoo! Jom. Budak-budak bagi aku senapang. Sebab aku baru nampak beberapa ikan dekat pelampung ni. Jadi, jom kita tengok apa yang ada kat bawah tu. Jom. Ya Allah bro. Korang, tempat tu memang lebih kurang 1 meter dalam je. Dan ada ikan merata-rata kat situ. Tengok tu, gerakan yang cantik. Biasanya, ini antara ikan yang paling susah nak dapat. Tapi kau kena gergaji kat bawah tu. Memang gila bro. Memang banyak sangat kat bawah tu. Jadi apa yang aku mungkin buat, aku akan campak yang ni atas bot. Itu makanan untuk nanti. Kita tengok apa lagi yang ada kat bawah tu. Jom. Tempat ni macam akuarium betul. Memang gila. Baiklah korang. Aku memang teruja gila dengan ikan aku ni. Ini ikan Big Eye Sea Bream. Dan budak-budak kat sini cakap yang... Kau cakap ini ikan paling senang nak tangkap kat Maldives kan? Ya, ya. Ya. Dia kata ini ikan paling senang nak tangkap kat sini. Di Australia, korang biasanya kena menyelam dalam 20-30 meter untuk buru ikan-ikan ni. Dan memang ikan-ikan tu ada je kat bawah tu. Memang gila. Aku nak terjun je dan tengok kalau ada benda lain yang pelik kat bawah tu sebab korang pun dah nampak. Memang gila. Okey, jom. Air ni dalam 1 meter je. Blue Lagoon.
Bro, tengok ni korang. Kita memang terjun dalam Blue Lagoon ni dan kita dapat makanan. Inilah korang, apa yang diorang panggil ikan merah. Tengok betapa garangnya rupa ikan ni. Di Australia, kita panggil ikan ni red bass dan orang tak berapa cari sangat sebab ikan ni ada sejenis racun. Tapi kat sini, orang Maldives ni antara ikan kegemaran diorang. Jadi kita dapatlah ikan ni. Memang padu bro. Dan kita juga dapat ikan ni. Ini yang kita panggil Big Eye Sea Bream atau moose. Korang boleh nampak kenapa mata dia besar sangat kat sini. Dan ikan ni antara yang paling susah nak diburu di Australia. Tapi nampaknya kat sini, ikan ni paling senang nak diburu. Jadi, kami memang teruja. Kami akan ambil semua peralatan. Kami akan menuju ke arah horizon dan tengok kalau boleh dapat ikan yang lebih besar sikit. Jom bro, tempat ni memang syurga betul? Baiklah, hari rehat. Sekarang kami menuju ke arah horizon. Tengok kalau boleh dapat ikan yang lebih besar. Saya rasa sekarang kami nak cari dogtooth tuna pula. Harap-harap aku tak lemas. Jom. Beberapa orang di atas bot ada cakap beberapa perkara. Pertama sekali, katanya ada jerung besar kat sini. Dan juga, tengok ni. Ini betul-betul apa yang kami guna untuk hentikan ikan-ikan ni, pelampung besar ni. Aku rasa setiap orang akan bawa 3 pelampung macam ni. Katanya, ikan kat sini boleh cecah 70-80 kilo. Memang tak mungkin aku boleh tahan. Pelampung-pelampung ni je yang boleh. Aku nak terjun dalam air dan tengok anak dia. Bu, apa benda ni? Apa ni sayang? Ini yang baru. Dia lupa seluar bot dia dekat bot. Dia nak cuba tembak ikan dogtooth tuna pakai jeans bro. Kalau dia berjaya, sumpah, itu yang pertama di dunia. Memang kat situlah semua ikan berkumpul, bawah kumpulan besar ikan umpan ni. Baiklah, jom kita bersiap. Jom pergi. Dah siap. Masa untuk berperang. Dogtooth tuna. Terima kasih abang. Visibility macam ni bro.
kita dah dapat dogtooth tuna tu. Woohoo! Nah, abang. Woo! Ya, bro. Ya, ya. Ya abang, terima kasih banyak. Ini cuma anak ikan kecil je. Tapi korang boleh nampak, ini adalah ikan tuna gigi anjing. Kita dapat tengok gigi dia kat situ. Woohoo! Itu adalah tuna gigi anjing pertama yang saya pernah dapat. Dia masih anak ikan lagi bro. Tapi, saya teruja gila. Yeah. Kita dah dapat ikan gigi anjing. Itu yang kita cari kat sini. Itu ikan yang cantik. Apa yang kita akan buat sekarang ialah matahari dah nak terbenam di ufuk sana. Kita akan pecut ke sebuah pulau dan potong beberapa keping steak daripada ikan ni, kemudian bakar atas api. Sebab semangat kita memang tengah memuncak sekarang. Ya. Kita dah dapat tuna gigi anjing bro. Tengoklah raksasa ni. Baiklah, kita terus ke pulau. Kita akan masak tuna ni bro. Tengok matahari terbenam tu. Aku memang lapar gila sekarang. Aku langsung tak makan lebih 30 jam bro dalam 2 hari ni. Baiklah geng, kita baru je sampai kat pulau tak berpenghuni ni sekarang. Kita pegang tuna ni sekarang. Apa yang kita akan buat? Kita akan nyalakan api dan masak semua ni sebelum hari gelap. Bro, aku memang teruja gila sekarang ni. Jom. Woohoo! Inilah yang kita cari bro. Woohoo! Dan memang tak ada apa yang lebih best bila rancangan menjadi. Tengok ni. Sekarang kita ada di pulau yang tak berpenghuni ni. Jom tengok ikan kita. Korang boleh nampak, kita ada ikan dogtooth, kita ada ikan red bass yang kita tembak hari ni, atau ikan merah dan juga moose yang cantik ni. Baiklah, rancangan kita sekarang, cahaya makin kurang dengan cepat. Jadi kita akan kutip ranting kecil, kayu api, kita akan nyalakan api. Ini akan jadi epic. Jom. Baiklah, korang boleh nampak semua benda ni kat sini. Ini sangat ringan dan kering. Kita boleh guna ni. Baiklah, kita akan jalan sepanjang pantai ni, cari kayu yang kita boleh guna untuk memasak. Buat lubang api. Letak sedikit ranting kecil kat situ. Dah siap untuk digunakan. Tengok pemandangan matahari terbenam tu. Baiklah, itu memang sempurna. Kumpul banyak kayu ni, kita akan buang semua ni dalam lubang api kita. Kita ada kayu kat sini. Kita ada ranting kecil, kayu kecil. Tengok betapa lemahnya dia. Aku baru jumpa dia kat pantai kecil ni. Jom kawan, tengok betapa comelnya dia. Kawan, tengok ketam kenip ni bro. Dia memang comel sangat. Baiklah, aku tak nak ganggu dia sangat. Nah, kawan. Woohoo! Baiklah, kita akan mula menyalakan api. Kita hampir cukup kumpul semua kayu yang kita perlukan. Baiklah semua, kita dah kumpul banyak ranting kecil. Korang boleh tengok kat sini, kita ada ikan kita. Kita ada ikan tuna gigi anjing gergasi kita. Dan kita juga ada ikan merah kita kat sini. Matahari pun dah nak terbenam kat ufuk sana. Kita akan nyalakan api sekarang dan mula masak semuanya. Aku memang lapar sangat. Jadi, jom kita nyalakan apinya, jom. Kita dah berjaya nyalakan api. Kita cuma perlu pastikan api ni betul-betul menyala. Kita ada beberapa ranting kecil yang kita dah kumpul kat sini. Jom kita mula masak, bro. Oh. Kita ada ikan kita kat sini. Budak-budak tengah campak kayu atas api. Kita ada legenda sebenar. Korang memang bawa aku dapat ikan padu hari ni. Terima kasih budak-budak. Kita dapat ikan tuna dogtooth. Matahari pun tengah terbenam kat ufuk sana. Tengok ni. Uhu. Baiklah. Kita patut alihkan benda ni ke belakang sikit. Ikan tu nanti masak habis. Kita ambil yang ni pula. Kita ada ikan di sini. Ambil tuna tu. Kita kena cuci benda ni cepat-cepat. Baiklah kawan-kawan. Api tengah menyala kat belakang tu. Korang boleh nampak kat sini, kita ada ikan tuna dogtooth yang cantik ni. Ada satu je benda kita boleh buat, iaitu potong beberapa keping steak daripada ikan ni. Aku ada pisau ni kat sini. Apa yang aku nak buat ialah cari betul-betul bahagian yang aku nak. Wah, api ni memang panas betul bro. Aku nak potong daging kat bahagian ekor ni. Aku akan ambil beberapa keping steak daripada ikan dogtooth ni juga. Potong sampai habis. Pusing sikit. Tengok daging kat dalam ikan tu. Memang luar biasa. Baiklah. Kita akan potong beberapa keping steak dari ikan ni sekarang. Steak tuna di pantai dengan kawan-kawan. Memang tak boleh jadi lebih baik dari ni. Korang, ini memang luar biasa. Tengok daging tuna tu sekarang. Api dah nyala. Kita akan masak daging ni. Aku memang lapar sangat. Ini mesti sedap gila. Tengok tu, kita ada stik tuna kat sini dan batang kayu hijau ni, apa yang kita akan buat
Kita cuma cucuk je macam ni. Dan korang boleh nampak kita ada stik tuna kita. Sekarang kita akan letak atas api. Stik tu akan masak perlahan-lahan macam tu je. Itu memang sempurna. Korang pun tahu, kita memang tangkap banyak ikan hari ni. Kita ada tuna kat sini, kita juga ada ikan lain. Dan kita akan bagi ikan tu pada orang tempatan kat pulau nanti. Tapi sekarang, korang boleh tengok budak-budak tengah masak stik tuna ni. Bro, aku memang teruja gila untuk ni. Tuna dogtooth segar. Tadi ikannya berenang lagi, baru setengah jam lepas. Memang padulah kali ni. Tengok dia masak perlahan-lahan tu. Huhuhu. Bro, hari ni memang antara hari paling best pernah aku rasa. Korang boleh tengok stik tuna kita tengah masak. Tengok betapa sedap rupanya tu. Ya Allah, bro. Stik tuna. Lapar gila. Oh, baiklah. Kita ada budak-budak tempatan di sini. Kau rasa tuna dogtooth tu kegemaran kau, abang? Ya, Dia memang suka. ikan kegemaran saya. Kegemaran awak. Ya, Baiklah, tuna dogtooth memang kegemaran dia. Saya tak sabar nak cuba ini. Hari ini memang antara hari paling hebat pernah kami alami. Kami betul-betul bersantai di sini, di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Inilah yang kami impikan. Yeay, tengok ni kawan-kawan. Saya betul-betul sedang potong sedikit daging terus dari ekor ni. Dapat seketul tuna. Korang boleh nampak kat sini, inilah sashimi terbaik di dunia. Jom kita cuba. Memang luar biasa, bro. Aku boleh makan macam tu je sepanjang hari. Kalau tambah sikit kicap dan limau, memang jadi 20/10. Memang sedap gila. Stik tuna kat pulau tak berpenghuni ni, bro. Inilah yang kita cari dalam hidup. Tapi, aku rasa stik kita kat sini dah hampir siap. Ikan tu dah masak lebih kurang 10 minit dah. Dan aku dah mula rasa terbakar sebab api ni, kita akan angkat ikan tu sekarang. Kita letak terus kat sini. Inilah sebenarnya impian jadi kenyataan sekarang ni, kawan-kawan. Tengok ni. Kita akan ambil seketul besar daging stik ni. Tengok tu. Oh, baiklah, jom kita cuba. Tuna dogtooth. Ikan ni baru je berenang 10 minit lepas. Itu memang antara ikan terbaik yang pernah saya makan. Ya Allah. Jom kawan-kawan. Baiklah semua, saya tengah makan tuna dogtooth ni. Ini memang salah satu pengembaraan paling gila yang pernah kita lalui. Saya tak percaya, akhirnya kita dapat juga tuna dogtooth. Kalau korang nak buat benda yang sama, saya akan letak pautan dalam deskripsi video ni. Korang boleh datang bersama geng Spear Maldives. Mereka memang legenda sebenar dan kejar tuna dogtooth macam saya di Maldives. Saya sayang korang semua dan jumpa lagi dalam pengembaraan liar yang seterusnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Shihu!